Kita kahwin dah, tak ada anak lagi. Di syurga kita dengan bini kita jimak boleh dapat anak dah. Hidup lama kan, anak kita kat juta-juta sebab jimak sama. Tidak beranak lagi di dalam syurga nanti. Kita sekarang ni nak membanyakkan zuriat. Di dalam syurga bukan nak membanyakkan zuriat, tapi jimak kerana nak berseronok saja. Hikmah yang paling besar dalam perkahwinan ialah nasab. Faham? Kita akan ada anak yang mendoakan kita. Nampak? Dia lagu tu. Tapi di akhirat tidak. Kita makan di dunia apa sebab kita makan? Orang kafir makan untuk bersuka-suka. Orang Islam makan di dunia sebab lapar. Tengah hari lah kita buat kerja letih, lapar, kita pergi makan. Itu orang Islam. Faham? Di dalam syurga makan bukan sebab lapar, berseronok, berlazat-lazat, dan dia tidak akan jatuh ke perut. Lepas tu tidak ada berak, tak ada kecil. Bini kita dalam syurga tak ada haid, tak ada nifah, tak ada istihadah, tak ada wadi, tak ada wazi, tak ada. Tak ada rohok, tak ada tai hidung, tai mata. Azwajum mutahharah. Isteri-isteri kamu dalam syurga nanti mutahharah, disucikan. Dalam kitab Tafsir Ibn Katsir, Tafsir Qurtubi, maksud disucikan dari kotoran badan. Tak ada inguh, tak ada rohok, tak ada tai telinga, tai mata ada. Atas dunia banyak. Tak? Tidak macam dalam syurga. Jadi ada pandangan menyebut jika kita nak anak, ada budak-budak menjadi anak, kita jadikan sebagai anak. Dipanggil wildan jannah, kanak-kanak syurga. Nak anak, nak berapa tahun umur? Nak 7 tahun, nak rupa gua ni, nak kulit gua ni, nak ikut kita. Ni mari belaka lagi. Nak. Kita tengok ayam, kita tengok burung yang sedap makan lah. Dia tanya balik, 3 rasa ke tom yum? Dia tanya kita balik. Nampak? Kalau kita nak, tak payahlah kita sembelih. Dia sendiri masuk dalam kuali siap hidangan. Ni.